Frame dia ni akan bergerak. Nampak? Nampak? So, apa khabar guys? Baik, so hari ni kita ada sebiji kereta Grand Livina 1.6. Baik, so apa masalah Grand Livina ni? Grand Livina ni dia datang komplain, dia kata kereta dia ni bila dia lalu je jalan rata ke, jalan tak rata ke, tengah reverse ke, nak jalan ke, kereta dia ada bunyi. Bunyi yang menyeramkan sebenarnya. Jom saya tunjuk bunyi tu dari mana. Okey, tengok sini. Nampak tak ni apa dia? Okey, ini dia punya frame boost. Baik, so frame boost dia ni ada dua. Okey, so frame boost dia ada dua. Okey, so yang rosaknya yang belah sini. Baik, so apa jadi kat frame boost ni? Frame boost ni dah pecah. Okey, so bila kita kiau, nampak? Frame dia ni akan bergerak. Nampak? Nampak? So, bila dia lalu je jalan tak rata, ikut je jalan yang straight ke, tengah reverse ke, benda ni akan bergerak dan menghasilkan bunyi. So bagi kita nak selesaikan masalah ni, kita suggest pada owner untuk ganti boost ni sahaja. Tak payah ganti frame ni, ganti boost ni sahaja. Baik, so dah siap ganti boost ni, selesailah masalah. Baik, bagi korang yang nak check kereta, nak check aircon, nak check bunyi, boleh datang check kami di Fizi Motorsport Saminamung Ipoh. Okay, bye-bye.